Sebenarnya, istilah boleh mengubah sejarah dunia. Perubahan istilah dia boleh merubah sejarah dunia. Kerana apa? Kerana generasi yang akan datang itu, dia tidak tahu istilah sebelum itu. Dia hanya bergantung kepada data yang ada di depan mata dia sahaja. Jadi istilah itu sudah diubah. Padahal tempatnya sama. Tempatnya tidak berubah, tuan-tuan dan puan-puan. Ianya sudah wujud 550 juta tahun yang silam. Tapi berlaku perubahan data apabila berlaku perubahan istilah. Jadi orang yang kaji benda tu yang datang kemudian akan rasa terpengih-pengih. Justru kajian sumber dan kritik sumber penting. Jadi kalau kita perhati di sini, banyak catatan-catatan yang dia tulis. Untuk tuan-tuan dan puan-puan, Sriwijaya itu ada nama lain. Jadi jika anda baca dalam tulisan Arab, anda tidak akan jumpa perkataan Sriwijaya. Dia tulis apa? Zabaj. Zabaj itu adalah Sriwijaya. Macam mana nak tahu lingkungan Sriwijaya tu? Buku ni cerita. Daripada mana? Dia bermula daripada Vietnam sekarang, Champa dulu. Semua kawasan Sumatera, semua kawasan kita, semenanjung Malaysia, itu adalah Zabaj. Justru catatan-catatan Arab menceritakan perkara-perkara yang pelik-pelik tentang Zabaj ini. Antaranya tentang cerita emas. Catatan Arab. Ini disebut dalam kisah Muawiyah. Menceritakan tentang Zabaj. Jadi, justru disebabkan pengolahan ataupun pertukaran istilah ini menyebabkan kita tak tahu kat mana punca nak cari ini. Mana glossary yang tukar istilah tu? Ini dia. Ini glossary. Saya kritik sumber. Jadi kita bila baca, ini punca glossary-nya. Jadi baru kita boleh cerita pasal alam klasik Melayu, alam kuno Melayu. Ini belum masuk lagi kuno tau. Ini baru klasik. Apa beza pula kuno dengan klasik ni, Prof? Kuno ni ialah sebelum zaman Nabi Isa. Saya istilahkan begitu. Klasik ialah selepas Nabi Isa. Senang. Maksudnya selepas Nabi Isa sampai bila? Sampai sebelum 1800. Kita consider klasik. Jadi modernnya bila? Dia pre-modern tu mula 1900. Jadi timeline tu mesti kemah. Baru boleh cerita satu persatu faham. Jadi di mana kita pada waktu itu? Kenapa data-data yang kita dapat kurang dari tak ada pun yang sources dalam link? Kalau disebut sini sources Ptolemy itu sendiri, kalau berdasarkan kepada catatan Jerini ini, dia mengatakan dia ambil sources sikit Arab, sikit Cina, kebanyakan di Cina dia ambil kat sini. Disebutlah nama-nama. Kena ingat, bila kita rujuk kepada sources Cina, sound dia sound Cina lah. Maksudnya apa sound? Orang yang menulis itu, sebab dia bukan bangsa itu, tapi dia menceritakan tentang bangsa lain di negeri orang, dia hanya datang ke tempat itu dan menulis. Jadi bila dia bercerita dalam tulisan dia, dia mesti sound kan apa yang dia pronounce. Sebagai contohnya tuan-tuan, saya bagi contoh mudah-mudah je. Sultan Zainal Abidin di Champa itu namanya Cebungo. Cebungo. Saya mula baca Cebungo. Rupa-rupanya Cebungo. Dia punya Sino tu jadi Cina sebab penulisnya Cina. Penting anak negeri sendiri yang tulis kisah pasal negeri dia. Orang lain, alhamdulillah dia tulis tapi ada masalah. Siapa yang tidak faham istilah ke sound sikit tak faham? Cina rupanya Sultan Zainal Abidin ni. Nama dia Cebungo. Penulis tu Cinanya, orang Sultan tu bukan Cina, Melayu. Nampak tak? Satu. Dua. Sebagai contohnya nama, saya baca Isyarna. Mereka ada Isyarna. Rupanya Ise. Makna Hisham. Orang Kelantan kan, lidah Kelantan, petani hok darat pekak tu. Dia tak akan kata Hisham. Dia tak akan kata gitu. Dia akan sebut Ise. Saya ingat lagi tok saya, kalau sebelah rumah tok saya tu nama Hisham. Dia tak panggil Hisham. Dia Muhisen. Saya boleh kata, Hisham. Nama raja tu Hisham. Jadi sebab penulis tu penulis Cina, dia tulis Isyarna. Nak tambah tu sebab nak biar nampak budaya pemikiran Cina tu. Penting peristilahan ni. Banyak lagi contoh-contoh lain. Jadi satu kerja besar untuk DBP sebenarnya, mengolah balik, pastikan balik istilah-istilah itu diperbetulkan dalam bentuk dimelayukan balik.